Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Antara menunggu waktu maghrib hari ini, kita akan menjawab beberapa isu. Ini ramai orang terlalu bertanya dengan saya lah, minta saya komen tentang keputusan yang dibuat oleh Barisan Nasional Negeri Johor untuk bergerak solo dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Secara peribadi lah tuan-tuan, saya ni menghormati keputusan yang telah diambil oleh pihak parti. Namun suka tak suka, saya rasa saya perlu berkata benar lah. Saya perlu berkata benar, dan saya masih menaruh harapan supaya malapetaka yang bakal berlaku ini dapat kita elakkan. Terus terang, memang saya tidak nafikan Johor lebih baik daripada negeri lain. Kita tidak nafikan. Sokongan orang Melayu khususnya di Johor terhadap UMNO Barisan Nasional jauh lebih baik daripada mana-mana negeri di Semenanjung. Kita tidak nafikan. Foreign direct investment Johor terbaik. Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan negeri Johor terbaik. Namun hakikat dan realitinya, kita perlu sedar bahawa di negeri Johor kita mempunyai pengundi bukan Melayu yang begitu tinggi. Pengundi Melayu hanya 55%. Dan pengundi bukan Melayu 45%. Dalam keadaan Mahathir sudah berjaya memecah belahkan orang Melayu, sokongan orang Melayu terhadap UMNO begitu kecil. Sungguh pun begitulah, katakanlah Badan Perhubungan UMNO Johor dengan berbagai inisiatif yang bagus yang telah dilaksanakan boleh menarik lebih 50%. Katalah 50% daripada 55% ini. Daripada 55% sokongan orang Melayu. Still kita masih memerlukan sokongan bukan Melayu. Masyarakat Cina, masyarakat India dan lain-lain. Jadi bagaimana mungkin kita boleh tergamak untuk mengambil keputusan nak bertanding solo di kawasan marginal yang terlalu ramai masyarakat bukan Melayu, sedangkan kita sedar bahawa undi dan sokongan bukan Melayu tidak bersama dengan kita. Saya tidak nafikan kalau pilihan raya lepas seluruh Malaysia, masyarakat Cina lebih kurang 3% bersama kita. Masyarakat India lebih kurang 10% saja bersama kita. Tetapi mungkin kehebatan luar biasanya di Johor ni, mungkinlah kita boleh dapat lebih daripada itu. Katakanlah 30% sekalipun yang diperolehi dalam pilihan raya negeri yang akan datang daripada masyarakat Cina dan masyarakat India. Still jumlah kemenangan yang hari ini sudah kita kecapi 40% ini tidak mungkin akan bertambah, malah untuk mengekalkannya juga adalah satu perkara yang cukup tak masuk akal. Saya faham Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor merasakan bahawa perlunya kita menghormati pandangan akar umbi. Saya nak beritahu satu saja. Bezanya, dia ada beza. Dia ada beza di antara akar umbi dengan kepimpinan. Akar umbi, dia berfikir mengikut maklumat yang diperolehi oleh mereka.
kepimpinan mendapat maklumat jauh lebih sempurna berbanding dengan akar umbi. Maka adalah menjadi tanggungjawab kepimpinan berdasarkan maklumat yang kita ada, fakta yang kita ada, data yang kita ada, kita membentuk pendapat untuk disalurkan kepada akar umbi. Bukan kita mendengar akar umbi dalam keadaan akar umbi tidak tahu apa kesannya bila kita go solo di Johor ini. Saya terus terang katakan bahawa sekiranya usaha untuk meneruskan bertanding solo di Johor ini berlaku dan berlakunya pertembungan di antara Barisan Nasional dan PH, nescaya nak dapat balik 40 kerusi yang sedia ada itu tidak mungkin dapat dicapai. Malah saya menjangkakan kita akan kalah lebih banyak kursi berbanding dengan prestasi pilihan raya yang lepas. Kita cakap bukan sembrono, kita cakap bukan sembrono. Kita lihat prestasi PRN yang lalu. Prestasi PRN yang lalu kita menang bukan semata-mata kerana kita kuat. Ini kita perlu sedar. Prestasi PRN yang lepas kita menang kerana kita pada ketika itu beruntung kerana masyarakat Cina yang takut dengan COVID, yang health conscious, mereka tidak keluar mengundi. Itu sebabnya tuan-tuan, saudara, ramai boleh maki hamun saya, boleh kata saya lobak man dan sebagainya. Saya boleh jamin tuan-tuan, kalau BN go solo di Johor ini, prestasi BN pasti akan menjunak. Bukti dia apa? Bukti dia jelas. Ketika PRN negeri yang lepas, kita berjaya memenangi 71% daripada kursi yang kita tandingi. Tuan-tuan, 71% sebab Cina tak keluar mengundi. Tetapi kita lihat apa yang berlaku ketika daripada 71% ni, 56 kursi yang kita tandingi, kita menang 40. Tetapi bila pergi ke pilihan raya negeri, pilihan raya persekutuan, 8 bulan selepas itu, kita lihat apa yang berlaku. Kita hanya memenangi 26% daripada jumlah kursi yang kita tandingi. Daripada 26 kursi yang kita tandingi, kita hanya menang 7 kursi, tuan-tuan. Ini sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita. Dan kita sepatutnya sedar bahawa kalau nak dikatakan betul lah, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Onn Hafiz ini, banyak foreign direct investment masuk, indeks ekonomi kita bagus semua sekali, bantuan demi bantuan disalurkan, kita tak nafikan. Tetapi kita kena ingat bahawa banyak rakyat Malaysia ni ramai yang tidak menghargai apa yang diberikan. Kalaulah mereka ni semua jenis menghargai apa yang diberikan, nescaya orang macam Datuk Aziz Rahim, anak lahir dia jaga, kehidupan rakyat kalau kena banjir, dengan washing machine-nya, dengan TV-nya, apa saja dia tak bagi. Sampaikan bila kita mati pun, van jenazah pun dia sediakan. Tapi akhirnya dia kalah teruk, tuan-tuan, dibalik. Sama juga, apa Datuk Seri Najib tak buat untuk negara, Tetapi hakikat dan realiti dia, beliau ditolak oleh rakyat mentah-mentah pada tahun 2018. Kalau nak dikatakan dengan pelbagai bantuan
inisiatif baik yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Johor, kita pasti boleh menang lebih banyak, kan? Sebab saya menjangkakan kalau kita dalam keadaan ada 40 kursi ni, kan, kita nak pergi bertanding sampai 56 kursi, dah tentulah niat kita untuk tambah jumlah kursi. Saya nak beritahu satu saja. Hari ini indeks prestasi ekonomi negara ni, Bursa Saham Kuala Lumpur, indeks BSKL lebih 1,700 mata, paling tinggi dalam sejarah. Mata wang kita paling tinggi dalam sejarah. Foreign direct investment kita paling tinggi dalam sejarah. Pertumbuhan ekonomi kita cukup cantik. Kita punya peluang pekerjaan cukup banyak dihasilkan. Kadar jenayah merosot dan sebagainya. Tetapi hakikat dan realitinya, orang masih lagi menghentam Dato' Seri Anwar Ibrahim. So apa jaminan? Apa jaminan dalam keadaan undi bukan Melayu begitu tinggi di negeri Johor 45%? Kita mengambil keputusan berpisah dengan sahabat kita daripada Pakatan Harapan untuk bergerak solo. Saya nak beritahulah, kita dalam rumah tangga pun, kalau suami kerja gaji 20,000, isteri kerja gaji 10,000, mana lebih baik? Kita kerja mengharapkan pendapatan daripada suami saja, atau suami dan isteri bekerja sama, kita mendapat pendapatan lebih untuk menyara kehidupan keluarga kita. Sudah pastilah kalau kita bekerjasama, hasilnya jauh lebih baik. Pengalaman kita di Sabah sepatutnya mengajar kita supaya tidak terlalu yakin bahawa rakyat sudah kembali bersama dengan kita. Saya tak nafikan banyak usaha yang UMNO Johor dah buat, BN Johor dah buat. Namun amat tidak munasabah sekiranya kita merasakan kita boleh dapat lebih daripada 40 kursi yang sedia ada, sehingga kita membuat keputusan menidakkan kemenangan 14 kursi geng-geng kita daripada Pakatan Harapan, yang sepatutnya kita boleh berkongsi, kan? Kalau katalah kita minta supaya akhir sekali negotiation, BN kekal di 40 kursi, kita minta kawan-kawan PH bertanding di kesemua 16 kursi baki yang lain, setidak-tidaknya saya boleh jaminlah tuan-tuan, pasti hampir semua kursi di negeri Johor ni kita boleh menang bersama dengan kawan-kawan kita dalam kerajaan perpaduan hari ini. Itu sebabnya, strategi solo ni memakan diri BN sendiri. Dia bukan setakat memakan diri. Dari segi keputusan di negeri Johor ni, saya boleh jamin, kalau pergi solo, kita tidak akan dapat mengekalkan. Tambah, no way. Tetapi nak kekalkan 40 kursi yang sedia ada pun tak mungkin dapat berlaku. Kerana kita kena terima hakikat bagaimana setengah-setengah orang Melayu tak boleh terima. Kita kena tahu tau, Malaysia ni, rata-rata rakyat Malaysia ni, boleh kata separuh lah. Kalau tak nak kata ramai, separuh lah. Mereka mempunyai tahap pemikiran politik perkauman yang sempit. Macam mana kita orang Melayu tak boleh terima DAP, macam tu jugalah masyarakat Cina. Macam gitu juga masyarakat Cina. They are humans. Adakah dengan memberikan yang terbaik untuk negeri Johor, kita merasakan bahawa mereka ini akan beralih arah pada kita? Persoalan dia, kalau Johor saja rosak, tak apa.
Tetapi akibat daripada kita mengambil keputusan untuk bergerak solo di Johor, dan sebelum ini kita lihat langkah Jalal di Negeri Sembilan, orang sudah nampak kita bukan sahabat yang setia. Mereka gelar kita sebagai pengkhianat. Kita nak marah pun tak boleh sebab kita yang buat attempt untuk menukar Menteri Besar. Dan hari ini di Johor pula kita mengambil keputusan untuk berjalan bersendirian, sedangkan di peringkat pusat, di peringkat persekutuan, kita bak kata orang tu bersama membentuk kerajaan. Perdana Menterinya daripada PKR, Pakatan Harapan, dan Timbalan Perdana Menterinya daripada Barisan Nasional. Jadi bila berlaku pertembungan di Johor 3 penjuru, boleh tak kita nak kawal mulut penyokong-penyokong kita? Bila BN naik atas pentas, dia akan bantai Pakatan Harapan. Pakatan Harapan naik atas pentas, dia akan bantai BN. Hancur tak kerajaan persekutuan? Hancur. Bila hancur kerajaan persekutuan, hancur hubungan di antara BN dan PH. Akhirnya di peringkat persekutuan juga kita akan go solo. Hari ini saya tak nafikan kedudukan BN jauh lebih baik berbanding dengan dulu. Orang dah boleh menilai janji-janji yang lepas yang dibuat oleh musuh-musuh BN tak ditunaikan. Fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas Barisan Nasional, banyak orang dah boleh tengok dengan mata dan sedar. Namun kalau kita pergi solo di peringkat persekutuan, kita mungkin boleh menang 35 kursi. Masa kita lawan PH Pilihan Raya lepas dan PN, orang Melayu yang menyokong kita hanya 33%. Tapi kena sedar, bila kita sudah bersama dengan PH, undi Melayu kita juga merosot. Tapi adakah tiba-tiba kita tinggalkan PH sekarang ini, undi kita akan bertambah balik? Bukankah lebih baik kalau kita bekerja sama dengan kawan-kawan kita dalam PH? Mereka masih ada 11% undi Melayu, yang saya yakin tak ramai yang lari kerana kecuali move yang dibuat oleh Rafizi ni, mungkin akan tarik sikit. Mereka masih lagi ada sokongan masyarakat Cina. Dulu 97%, sekarang maksimum pun kalau hilang pun, maksimum hilang pun mungkin 30%. Mereka masih ada 70% Melayu, India, 70% Cina. Kalau kita pergi solo boleh menang 35%, tetapi dengan sokongan undi Melayu yang PH ada, dengan sokongan undi India dan Cina yang PH ada, kita mungkin boleh menang 50 hingga 60 kursi. Tak mustahil. Taklah kita sebangsat hari ini. Ahli ada 3.7 juta, tetapi hakikatnya kita hanya ada 26 kursi. Sangat memalukan. Sepatutnya apa yang berlaku di Sabah menjadi pengajaran kepada kita. Kita memang marah dengan GRS. GRS juga marah dengan kita. Tetapi kalau kita boleh buang ego kita, kita boleh buang keinginan kita untuk bertanding banyak kursi, kita berfikir dengan lebih realistik, kita cuba telan konsep kongsi kuasa, kita tak akan jadi seperti mana apa yang berlaku di Sabah. Kalau kita berunding cara baik, mungkin kita boleh kekalkan 14 kursi yang kita ada. Tetapi bila kita terlalu gairah nak bertanding banyak kursi,
Kita bertanding 43 last kali, daripada 14 kita tinggal 6 kerusi. Hakikatnya di Sabah warisan Kerajaan Perpaduan, GRS Kerajaan Perpaduan, UMNO Kerajaan Perpaduan, PH Kerajaan Perpaduan. Kalau berpakat ke semua 73 kerusi di Sabah, kita akan menang. Kesemua. Saya boleh jamin, semua menang. Dan PAS tak akan bertapak di Sabah. 4 bebas tak akan menang di Sabah. Jadi saya merayulah kepada Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Betul bangsa Johor ni hebat. Betul sokongan untuk kerajaan Johor ni luar biasa. Tetapi cubalah elak daripada bertindih. Kalau nak pergi Solo, BN nak pergi Solo, pergilah Solo. Tetapi agihkanlah kursi tu, supaya kalau boleh kita tidak bertindih dengan rakan-rakan PH di Johor. Setidak-tidaknya di kursi yang mereka tak bertanding, mereka akan sokong kita. Di kursi yang kita tak bertanding, kita akan sokong mereka. Win-win situation. Kita kongsi kuasa. Lepas menang tu nak buat kerajaan macam mana pun bincanglah. Tetapi sekarang ni kita tolonglah selamatkan parti kita. Parti kita ni dah 2 kali dah kalah terus. 2018 akibat daripada perbuatan pemimpin-pemimpin UMNO sendiri. Manusia macam Muhyiddin Yassin yang khianat. Mahathir yang khianat. Akhirnya kita tumbang dan tidak lagi menjadi pemerintah. 2022 akibat daripada kepimpinan UMNO sendiri yang khianat. Bila tidak dicalonkan, mereka meletakkan proksi-proksi mereka menentang kita. Ada yang lompat parti dan menyertai parti lawan, menentang parti kita. Ada yang buat macam-macam, sampai menyumbatkan bekas presiden kita dalam penjara, bekerjasama dengan musuh untuk pastikan tidak ada saingan untuk menjadi Perdana Menteri, dan macam-macam perkhianatan lain. Saya harap fikirlah panjang-panjang, kerana keputusan kita di Johor akan menjejaskan kedudukan kita di peringkat persekutuan dan akan menjejaskan peluang Barisan Nasional untuk menang lebih banyak kursi sekiranya kita bekerjasama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Saya tahu ada yang nak bekerjasama dengan PAS. Kalau kita nak bekerjasama dengan PAS, bekerjasama sesama Melayu saja, tanpa bangsa lain, saya cakap terus teranglah, kita akan jadi kuda tunggangan kepada PAS. Lainlah kalau PAS kata demi Islam, demi Melayu, semua kursi 80% ke atas kita kongsi sama rata dengan UMNO. Sebab bila kerjasama di antara UMNO dan PAS berlaku, saya boleh jamin, memang betul, semua kursi Melayu yang ada Melayu lebih 80% memang semua menang. Tetapi tuan-tuan fikirlah menggunakan otak tuan-tuan yang waras. Adakah PAS akan kongsi kursi-kursi yang mempunyai 80% pengundi Melayu ke atas ni? Contohnya di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Perlis, yang sudah di tangan mereka, di genggaman mereka. Adakah tuan-tuan fikir mereka akan bagi separuh kepada kita? Kalau mereka boleh buat, hari ini juga saya sokong tuan-tuan.
kita kena terima hakikat hari ini. Tak ada sebuah parti politik pun boleh membentuk kerajaan secara bersendirian di peringkat persekutuan. Mungkin di Johor kita boleh menang dengan simple majority. Tetapi kalau mereka keluar fakta, mereka tunjukkan dulu kita menang 40 kursi, sekarang tinggal 20 lebih atau 30. Bukankah itu akan mencalarkan nama baik UMNO di negeri Johor itu sendiri? Saya mohon maaf, maghrib dah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.